sekolah menengah Pefong yang telah berusaha sungguh-sungguh bersama dengan pegawai bersekutu dan juga merangkap penyerahan kadet Pefong kena Herbert Go dengan usaha beliau dan juga sokongan dari pihak sekolah, maka dapatlah mengadakan latihan asas ataupun latihan asas kepada kapal Pefong. Oh ya, ini sebenarnya ini Jabatan Pertanaman Melaka dan Jabatan Malaysia lah, kita memang sentiasa mengadakan aktiviti latihan kepada sekolah menengah dan juga kepada even universiti dan juga institusi-institusi lah, untuk menubuhkan pasukan-pasukan di sekolah-sekolah berkaitan. Dan pada hari ini saya ingat ada sekolah menengah Pefong telah mengadakan latihan di sinilah untuk menjadikan salah satu kadet lah daripada Pertanaman Melaka. Dan samping itu saya ingat tujuan utama kita nak adakan latihan kepada budak-budak sekolah adalah supaya mereka dapat mempelajari ilmu pertanaman dalam masa pengajian mereka lah. Mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Lepas keluar, mereka boleh terus menyertai pasukan ataupun mendalamkan lagi ilmu pertanaman mereka. Tak, memang reaksi setakat ni memang positif lah. Kita dari masa ke semasa dan kita telah menetapkan kita punya sasaran. Setiap tahun kita mesti tambah sekolah dan tambah kita punya peratun. Supaya sampai satu hari, seluruh negeri Melaka, semua sekolah menengah ada kadet. Itu kita punya sasaran dan kita memang matlamat lah. Kita hendakkan semua sekolah menengah mempunyai kadet pertanaman sebagai satu badan uniform di sekolah masing-masing. Sebenarnya saya pun ada maklum lah bahawa siapa-siapa yang mengikuti latihan pertanaman memang boleh membawa kebaikan kepada diri sendiri, kepada keluarga ataupun kepada masyarakat. Sebab ilmu yang mereka belajar walaupun di sekolah masa yang pendek dan yang kita semua bagi asas, sekurang-kurangnya mereka tahu menyemakkan diri ataupun memberi bantuan secara asas kepada bangsa-bangsa. Contoh mereka belajar potong cemas, macam mana nak beri pemulihan pernafasan, macam mana menahan pendarahan dan macam mana padamkan api, semua ilmu-ilmu yang dipelajari boleh membantu kepada masyarakat. Dan yang terdekat diri sendiri ataupun keluarga lah, kalau dekat rumah ada api baru nak mula, dia tahu dah ada ilmu, dia boleh padam. Tak payah kalang kabut lari sini lari sana, panggil agensi berkaitan datang, sampai datang dah mungkin rumah dah hangus. Ataupun kalau orang tiba-tiba terluka ke berdarah, dia tak tahu nak menahankan, berhentikan pendarahan, mungkin membawa maut kepada bangsa berkenaan. Sebab itu ilmu-ilmu asas tu semua kita bagi kepada kadet sekolah. Di samping tu kita memberi pelajaran kawat juga, marching, supaya mereka berdisiplin lah. Dan kadet memang kita galakkan supaya, sebab kita nampak kalau budak-budak dapat mengikuti kadet pertahanan dengan sungguh-sungguh, mempunyai disiplin yang kuat, latihan kawat yang baik, ilmu pertanaman berhubung dengan potongan cemas, melawan kebakaran, menyamak dan kemudian saya yakin dia akan jadi value added lah, nilai tambah kepada murid berkenaan. Selain daripada dia mempunyai ilmu ataupun secara akademik dia bagus, kalau dia mempunyai ilmu itu, saya ingat jadi nilai tambah, value added kepada pelajar tersebut. Kalau boleh kita pun nak semua organisasi ataupun kilang-kilang ataupun taman perumahan ataupun syarikat tubuhkan SIDET, Civil Defence Emergency Response Team, supaya staf mereka dilatih. Kita akan pergi melatih mereka supaya dia ada ilmu itu, dan kalau jadi apa-apa mereka boleh tolong diri sendiri.